Maka doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar agak mengejutkan. Apa doa yang Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, bacalah doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Kita boleh bayangkan Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang cukup hebat, orang yang dijanjikan syurga, khalifah pertama, Amirul Mukminin selepas Nabi SAW. Tapi doa yang Nabi ajarkan kepada dia, akuilah bahawa setiap manusia itu ada dosa, ada kesilapan yang dibuat. Dia pernah menzalimi diri dia. Hatta sahabat yang paling agung, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Jadi adik-adik, kita tak perlu rasa insecure dengan siapa yang hebat dan sebagainya. Setiap manusia ada melakukan kesilapan, setiap manusia melakukan kezaliman kepada diri dia. Tapi apa yang kita kena buat adalah Allah menyukai orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Okey, jadi doa ni panjang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunub illa anta. Tiadalah yang akan mengampunkan dosa selain daripada Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan keampunan di sisimu. Warhamni, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.